Okay, Assalamualaikum. So kali ni saya nak buat baseline untuk buat burst fade. Dia tak ada apa. Okay, burst fade ni dia bentuk dia ada macam curve sikit, macam U sikit bahagian sisi. So saya mulakan 1.5. Saya buat teknik sikat turun, clipper naik. Lepas tu kita buat bentuk macam ni lah, yang di mana dia kena ada bentuk curve sikit. So susah ke tak? Boleh tengok macam mana saya buat ni. So dia perlukan ketelitian untuk bentukkan dia lah. So untuk belakang telinga sampai ke leher tu, kita ikut je bentuk dia macam yang video ni kita buat. Okay, so lepas tu kita ratakan menggunakan tapak yang sama lagi. Sebab masa mula buat base tu, dia akan ada yang tak rata tau. Jadi kita bentukkan dia. So macam ni lah bentuk dia. Ada bentuk U sikit sampai ke belakang telinga ni lah. So ni adalah basic ataupun asas saja teknik ni. So korang boleh cuba untuk buat burst fade. So kalau bermanfaat, korang boleh share. Dan jangan lupa follow, okay?